mana orang JB dan Singapura. Korang datang sini bayar RM22, korang boleh eat all you can. Ada ikan, udang, ketam, sotong, sate pun ada. Lokasi dia kalau korang daripada JB menghala ke arah Bandar Penawar, lepas Plaza Tol Penawar ni, dekat traffic light ni korang belok kiri. Lepas tu sempang kiri yang pertama ni korang masuk. Dekat sinilah adanya buffet dengan harga RM22. Korang boleh ambil apa je. Dari hujung sini sampailah hujung sana. Diorang ada ikan, udang, ketam, sotong, ada sate, kari kambing, sop daging. Bukan takat tu, ada nasi minyak, nasi biryani, nasi kabuli, soto, laksa, mi kari. Semuanya tu korang boleh ambil, makanlah korang sampai puas. Cuma jangan membazir je. Tapi ingat tau, lauk diorang ni lain hari, lain cara masak dia. Dan dekat sini adanya Yong Tau Fu lobster separuh, siap dengan 5 pilihan sos dengan harga RM25. Tapi mana yang nak meraihkan satu kejayaan dan berkongsi dengan insan yang tersayang, boleh cuba set ni. Lengkap dengan lobster 2 ekor, ketam sebesar bas. Datang sekali dengan mantau, ada ikan, udang dan sayur-sayuran. Korang cari je Payung Desaru. Datang Desaru tak tahu nak makan mana kan? Ni dah ada tempat. Jangan lupa share.